Okey, kalau korang nampak Keanu Reeves ni hari ni, dia ni nampak cool kan, tenang, sentiasa senyum, tapi korang mungkin tak sangka apa yang telah berlaku dan apa yang lelaki ni sebenarnya dah lalui dalam kehidupan dia. Hidup Keanu Reeves tak pernah mudah. Keanu lahir dalam keluarga yang pecah belah. Ayah dia ni tinggalkan dia masa umur dia 3 tahun. So dia membesar tanpa arah tuju, berpindah randah. Hidup dalam dunia yang dia sendiri pun sebenarnya tak faham. Tapi dia cuba bangun, cuba untuk jadi manusia baik. Walaupun hidup tak pernah baik dengan dia. Ramai tak tahu sebelum filem John Wick, sebelum dia jadi Neo dalam The Matrix, kalau korang pernah tengok kan, Keanu ni sebenarnya seorang musician. Dia ni pemain bass macam saya. Ding 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 ding. So, dia ada band bernama Dog Star. Tapi dia bukan frontman, dia juga bukan penyanyi. Dia cuma main gitar bass. Sebab Keanu tak pernah nak cuba jadi bintang sebenarnya tau. Dia hanya nak berkarya. So, band Dogstar ni start dari hobi tau, mula-mula. Mereka jamming biasa-biasa je. Macam dekat ada pot, pergi jamming. Lepas tu ditangkap label. Sebab, tu bukan ke Keanu Reeves. Jadi banyak orang dah macam tangkap dia. Oh, dia main band pula. Tapi, korang tahu tak apa yang paling power? Ini dia yang paling power. Keanu selalu pesan dekat fans dia tau. Jangan datang show kami sebab aku. Datanglah sebab muzik kami. So, itulah dia Keanu. Dia ni tak pernah rasa diri dia macam superstar kan. Tapi sebenarnya memang dia superstar. So, kalau nak cerita pasal Dogstar ni, Dogstar dia sempat release album dia lah. Our Little Visionary. Lepas tu Happy Ending. Jadi diorang pernah buat lah tour kecil-kecilan, crowd diorang pun macam sederhana, tak macam kau sangat. Tapi, itulah tempat sebenarnya bila Keanu ni jumpa kedamaian. Peace. Hidup dia ni runtuh dengan sekelip mata. Kenapa? Meh aku cerita. Keanu ni jatuh cinta dengan seorang awet ni lah. Nama dia Jennifer macam mana je? Swim. Cinta paling dalam yang dia pernah ada. Diorang kahwin. So, diorang tengah tunggu anak pertama tu. Tapi ada masalah, anak Keanu ni meninggal sebelum lahir lagi. Jadi, Keanu ni sedih, remuk hati dia. Yang si orang rumah dia ni, Jennifer ni pula diserang kemurungan. Dan beberapa bulan kemudian, dia meninggal dalam kemalangan kereta. Tragik bro, tragik. Bayangkan dua kehilangan paling berat dalam masa yang terdekat. Lepas tu kalau korang perasan Keanu dia senyap. Dia tak buat muzik, dia tak masuk filem, dia hilangkan diri. Dia tak masuk kat dalam media, apa pun dia tak, dia menyendiri sendiri. Bila Keanu bangun semula, tiba-tiba dia muncul dalam The Matrix. Lakonan dia memang meletup seluruh dunia. Memang masa tu memang blockbuster cerita ni. Keanu tetap Keanu. Tak sombong, tak menunjuk. Bayangkan separuh gaji dia bagi dekat kru. Dia bawa stunt team dia pergi bercuti, naik MRT macam orang biasa. Macam biasalah dia selalu buat. Makan sorang-sorang dekat tepi jalan. Dia pernah cakap, kita tak pernah tahu apa orang lain sedang lalui. Orang suka dia bukan sebab dia hero filem tau. Tapi sebenarnya sebab dia ni hero dalam hati setiap orang dan hero dalam hati dia sendiri. So, Dogstar kembali selepas 20 tahun. Ni yang paling menarik Tahun 2023, Dogstar buat comeback macam epic comeback Lepas 20 tahun diorang hilang, diorang comeback. Jadi ramai yang tanya, bro, kenapa baru sekarang? Keanu ni jawab dengan perlahan. Sebab akhirnya aku bersedia untuk rasa gembira balik.
Sebenarnya kalau kita betul faham dengan ayat dia ni, memang sebab bro. Bayangkan dia hilang anak, dia hilang isteri, lepas 20 tahun, 30 tahun tu barulah dia bagi tahu, okeylah inilah hari aku nak rasa gembira. Keanu Reeves ni dia ajar satu benda lah dekat aku dan aku harap dapat lah dekat korang kan. Kehidupan ni boleh hancurkan kita. Tapi kita sebenarnya ada pilihan sama ada bila kita hancur, kita nak hancurkan orang lain atau kekal baik. Dan Keanu ni dengan seluruh kehilangan dia pilih nak jadi baik. Jadi sebab itulah dunia sayangkan dia. So, korang yang dah dengar atau baru nak dengar cerita ni, suka akan cerita-cerita inspirasi-inspirasi macam ni, boleh komen dekat bawah, like, subscribe serta follow kita. Satu lagi, kalau ada idea-idea untuk kita tolong bongkarkan atau kita belajar sama-sama, boleh komen dekat bawah. The platform stretches, connecting night to day. Crazy my dream.